Bersama saya Zafiq. So hari ni saya akan ceritakan kereta-kereta Mazda yang sesuai untuk korang semua yang berkeluarga ataupun yang nak drive sendiri, seorang diri, bujang, single. Single. So jom. Kereta yang pertama iaitu kereta Mazda 3 2.0 liftback high plus. Dengan harga 113,999. Bulanan dia lebih kurang 1,400 ke 1,500 ringgit. Yang kedua iaitu kereta untuk sesuai bagi keluarga. Kereta Mazda CX-8 2.5 high. Tahun 2020 dengan harga 117,999. Bulanan dia pula lebih kurang 1,400 ke 1,500 ringgit sahaja. Yang ketiga iaitu Mazda CX-5 2.0 GLS High tahun 2022 dengan harga 110,999 dan bulanan dia pula lebih kurang 1,300 ke 1,400. Okay guys, dah nampak tadi kereta-kereta Mazda. So kalau korang berminat, boleh isi form di bawah ni. Ingat, saya Zafiq daripada Sengkawang. Signing out. Adios.